Gunakanlah duit itu. Kalau nak beli buku untuk anak, belilah. Kalau nak beli beras ke, belilah beras. Kalau nak bawa anak ke McDonald, bawalah. Asalkan kita tolong rakyat dengan segera, cepat. Macam analogi, kalau orang sakit, kita bantu cepat. Kalau rakyat susah, kita bantu cepat melalui direct cash payment. Itulah yang saya nak nyatakan, bahawa inilah caranya. Jangan pula nak tegur rakyat, oh sekarang ni masa kita ikat perut. Ikat perut? Rakyat susah suruh ikat perut. Saya kata rakyat susah, kita bantu rakyat. Lebih banyak kita bantu rakyat. Dan inilah komitmen kita. Sebab itulah saya nak nyatakan, bila sebut cash is king ini, king itu adalah rakyat.